Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakhruddin Najmi bin Mustafa, nombor matrik A194142. Jadi hari ini saya nak ceritakan tentang karya saya ini dan juga macam mana cara untuk saya buat karya ni. Jadi sebenarnya saya tak berani untuk melukis ni. So saya lakar dulu, saya lukis dulu atas kertas A4 bayangan saya. Lepas tu saya mulakan dengan selotip sekeliling kanvas sebab saya takut nanti kanvasnya keluar lebih-lebih. So saya balut di setiap penjuru kanvas. Jadi sebenarnya saya takut nak lukis terus atas kanvas ni. So saya lukis atas kertas and saya gunting sebab saya nak warnakan background dulu. So nanti saya lekatkan and saya warnakan background untuk belakang tu. Tapi tu saya macam sebenarnya saya takut-takut. Tapi tiba-tiba saya rasa yakin nak lukis atas kanvas tu terus. Saya terus lukis figure orang kat kanvas tu. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi saya pun mulalah melukis background, warnakan background, bawah hitam, atas cerah. Lepas tu, tapi saya still letak lah gambar yang saya gunting tu sebab saya takut lah, macam nanti takut kan tak jadi bersyarah. Lepas tu inilah kejadiannya, jadilah macam ni backgroundnya. Saya guna acrylic paint, lepas tu standby benda lain. Kurang-kurang daripada sini boleh nampak lah, yang bawah tu nampak macam suram sikit, atas tu nampak macam cerah sikit. Lepas tu figure tu tak buang lagi, baru nak start buang. Lupa pula, saya dah buang ni lah, saya dah buang stiker yang saya standby untuk colour background tu. Saya dah buang, lepas tu saya guna marker dan saya hitamkan bahagian yang saya lukis tadi. So nampaklah kat tengah tu figura orang tengah duduk dalam posture kecewa. Lepas tu saya tambah lah lubang bagi nampak macam hati sikit kan. Ni kayaknya saya nak lukis line dia. So inilah line yang saya dah lukis. Saya dah buat download line tu. Ni adalah line-line benda-benda yang saya kacau saya time saya berkeseorangan. Contohnya macam warna biru tu untuk masa depan. Lepas tu saya nak lekat plaster, sebab saya nak tunjukkan yang penyembuhan tu real. So inilah karya saya. So apa yang saya nak tunjuk daripada karya saya ni sebenarnya adalah, jadi pada karya ni saya nak terangkan yang macam mana keadaan apabila saya berseorangan. Yang bawah tu adalah, yang hitam tu menunjukkan bahawa gelapnya, sunyinya rasa keseorangan tu, lalu menimbulkan apa yang melingkar daripada hati dia tu, yang bermaksud overthinking, so emosi dan apa benda yang saya fikir saya kena buat. And posture figure sedang menunduk tu nak menunjukkan betapa saya dah penat, dah letih secara emosi untuk layan benda ni. Manakala background untuk bahagian atas tu yang cerah tu nak menunjukkan yang sebenarnya dalam keadaan saya berada dalam overthinking, dalam emosi yang tak tentu, sebenarnya saya masih faham yang benda tu saya tak perlu ambil berat sangat pun. Saya tak perlu fikir banyak sangat pun pasal benda tu. So cerah ni menunjukkan kewarasan saya, dan orang-orang tu adalah tindakan yang saya ambil. Contohnya saya berhenti daripada overthinking dan saya buat keputusan yang cepat. Saya tak tunggu overthinking untuk kacau saya, untuk kacau pemikiran saya, untuk sentiasa membuatkan saya doubt tentang saya punya decision. Manakala untuk plaster tu adalah saya nak tunjukkan yang dalam masa ubat untuk saya sembuh daripada overthinking tu adalah real, dan ia datang secara random. Sebab tu plaster tu dia adalah plaster yang betul, dan saya tanpa-tanpa je sebab
lepas tu plasternya tak menentu. Dia ada atas, ada bawah sikit, ada tengah-tengah. Sebab kesembuhan tu datang, dia tiba-tiba, dia random, tapi dia menyembuhkan keadaan tu. Contohnya macam kesembuhan saya, ada hobi, saya buat hobi saya buat minat saya menyelesaikan masalah pemikiran ni dengan kawan-kawan saya, dan buat benda-benda yang berjaya untuk mengalihkan perhatian saya daripada untuk memikirkan secara berlebihan tentang emosi-emosi tu. Manakala line-line tu yang saya guna dengan crayon tu, setiap warna line tu menunjukkan makna yang berbeza. Contohnya warna biru ni saya nak tunjukkan macam mana pemikiran tentang masa depan ni dia boleh mengganggu saya. Lepas tu warna pink tu maksudnya adalah, walaupun saya tak pernah ada partner, tapi saya pun banyak overthinking pasal benda tu. Saya pun banyak fikir, saya pun serabut juga fikir pasal benda tu. Lepas tu warna hijau tu maksudnya sabar saya untuk memahami orang lain, untuk berada dalam circle. Lepas tu warna merah tu adalah tahan marah saya marah kat diri sendiri, saya salahkan diri sendiri. Lepas tu warna tu je ada. Lepas tu kalau boleh tengok warna hitam background saya tu menunjukkan kesunyian, dan dia tak pekat, dia tak sekata. Sebab saya nak tunjukkan sebenarnya masalah tu dia bukan satu je, dia banyak masalah. So banyak overthinking, dan lingkaran daripada line-line tu menunjukkan secara berputar dan tak ada penghujung. Saya sampai hujung pun, kalau ada kanvas lebih lagi atas tu, saya rasa nak sambung. Sebab dia memang akan datang je kalau saya sunyi, kalau saya tak buat apa, kalau tak ada orang nak teman saya. Macam tu. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.